Korang pernah terfikir tak macam mana kapur tulis yang korang guna kat sekolah dulu dibuat? Tengok ni. Bukan sirap Bandung ya. Ini proses rahsia buat chalk pensil yang super memuaskan. Jangan kelip mata, sebab proses dia memang oddly satisfying habis. Segalanya bermula dengan tepung putih ni. Nampak macam tepung gandum nak buat cekodok kan? Tapi bukan. Abang ni campur dengan air. Lepas tu dia tuang pewarna pekat. Tengok tu. Dari putih terus jadi hijau neon yang terang benderang. Kacau-kacau sampai sebati. Baru kita ready untuk langkah seterusnya. Sekarang masa untuk memasak. Cecair tadi dituang atas acuan berlubang-lubang ni. Teknik kena betul tau. Kena ratakan guna spatula besar ni. Supaya setiap lubang terisi padat. Kalau tak nanti kapur korang lompong kat tengah. Dah siap isi? Sekarang kita bagi dia gegar sikit. Mesin ni akan goncang acuan tu. Supaya udara keluar. Lepas tu magic berlaku. Bila abang ni buka je penutup acuan. Tada. Ribuan batang kapur hijau dah tegak berdiri macam askar. Kemas gila kan? Bukan hijau je tau, ada pink, ada biru, ada oranye. Memang rambang mata tengok warna-warna ni. Kapur-kapur ni kena susun dalam tray besar dan dikeringkan sebelum boleh masuk kotak. Cuba korang komen, warna mana yang paling korang suka masa zaman sekolah dulu? Sambil tunggu kapur kering, jom tengok kepantasan tangan adik ni lipat kotak. Zup-zap, dah siap berpuluh kotak. Lepas tu, kapur yang dah keras tadi disusun masuk dalam kotak dengan penuh teliti. Satu kotak ni penuh dengan memori zaman sekolah kita. Siapa sangka proses dia serumit dan sebest ni kan?